XXXL. Itu kalau Tak faham. Tak, tapi suka macam tak, itu kawan-kawan menari I mean untuk saya tak nak cakap lebih-lebih. Okay, sebenarnya time sekolah Bella dulu pengawas. So serius lagi pengawas. Ya, tahu je tapi tak pernah. Kacau. So Bella pakai baju yang kemeja, yang tuck-in, skirt tu kan, skirt panjang, lepas tu tuck-in, pakai tudung dengan tie. Jadi kalau orang panggil Bella akan macam pusing semua badan, bukan kepala je. Bukan semua je. Sebab apa? Sebab tak nak rosak. Ini pasal. Wow. I mean to that extent lah, Bella memang suka dengan kemas. Memang Bella tak suka bau busuk, Bella suka kemas. So, my type pun memang Bella tak boleh dengan orang yang macam okay je, semua ada style masing-masing, tapi Bella tak boleh dengan pasangan yang hipster. Hipster tu macam mana? Macam Yo. ya, yo betul. Bella tak